الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita memahami sifat orang yang bertakwa kepada Allah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Ta'ala di awal surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, huruf-huruf yang merupakan bahasa Al-Quran Al-Karim. Kitab Al-Quran ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang-orang yang beriman, percaya kepada yang gaib, yang tidak nampak oleh mata-mata mereka, pandangan mereka, penglihatan mereka. Mereka juga mendirikan sembahyang, mendirikan salat, mendirikan sembahyang, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadat sembahyang. Mereka membelanjakan harta yang direzekikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi mereka Al-Quranul Karim, dan percaya kepada kitab yang diturunkan sebelum daripadanya. Dalam keadaan mereka itu yakin dan percaya, mereka itulah orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di hari akhirat. Bertakwa itu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, lalu mereka berhak mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah, dan percaya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bagi orang-orang yang beriman dan orang Islam memohon petunjuk pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul wahai Tuhan. Menunjukkan betapa pentingnya jalan yang betul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diminta pada tiap-tiap rakaat sembahyang diulang beberapa kali, dan menunjukkan betapa mencabarnya untuk mengikut jalan yang benar ini. Kerana di dalam dunia ini banyak jalan-jalan yang direka oleh manusia yang menjadi pengikut syaitan. Jalan-jalan syaitan yang memesongkan manusia daripada kehidupan yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang selamat bagi manusia di dunia dan akhirat hanyalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda am an yamshi sawiyan ala siratin mustaqim? Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin." Adakah sesiapa kalangan kamu yang berjalan dengan menyembahkan mukanya ke tanah, mengikut cara sendiri, tidak mengikut cara yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala, berjalan dengan dua kaki sebagaimana dicipta oleh Allah? Adakah orang yang berjalan kepala ke bawah, menyembamkan mukanya ke tanah, meminda apa yang ditunjuk oleh Allah biar betul, ataupun orang yang berjalan dengan cara yang betul sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Dialah Tuhan yang telah menjadikan kamu, menjadikan pada diri kamu penglihatan dan pendengaran. Sedikit kalangan kamu yang bersyukur bernikmat Allah. Dan ingatlah kamu semua akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dipertanggungjawabkan kehidupan kamu dalam dunia ini. Lalu mereka bertanya, bilakah berlakunya mahsyar itu? Beritahu kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah pemberitahu, memberi berita sahaja. Yang menentukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa pentingnya dalam kehidupan dunia ini kita berada di jalan yang betul, jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita, bukan sahaja dalam perkara yang dinamakan agama, yang disebut dengan agama, termasuk perkara yang dinamakan ideologi, yang berkait dengan urusan kehidupan manusia, urusan diri, makan, minum, pakaian, makanan, berkeluarga, bermasyarakat, memerintah negara, berekonomi, di peringkat negara dan antarabangsa, mestilah mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekiranya tidak mengikut petunjuk Allah di dalam Al-Quran, petunjuk yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samalah dengan mereka yang berjalan kepala ke bawah, menungging dirinya kepala ke bawah, perjalanan yang tidak betul. Kita menyaksikan dalam dunia hari ini semua negara yang mengikut peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dinamakan negara-negara yang besar dan kaya raya dalam dunia, sedang menjunam menghadapi masalah kemanusiaan, masalah nilai, masalah harga diri manusia yang rendah, yang kaya raya
tiba-tiba menjadi lebih hina daripada binatang yang buas, mengikut hawa nafsu, dengan kekayaan, kemewahan, kecerdikan dan kebijaksanaan, menjadikan manusia itu lebih ganas, lebih buas daripada binatang, menggosokkan diri mereka sendiri, menggosokkan diri, merosakkan keluarga, menggosokkan kesihatan, menggosokkan politik, menggosokkan ekonomi, menggosokkan seluruh kehidupan di alam dunia ini, yang akan menjadi sebab kepada musnahnya alam dan berlakunya kiamat yang diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan, kejahatan di darat dan di laut dengan sebab kerja yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali balik kepada petunjuk Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisab diri masing-masing sebelum kita dihisab di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah sahaja yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita menjauhkan diri daripada semua perkara yang bercanggah dengan Islam. Kerana perkara yang bercanggah dengan Islam itu menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atasku 1 selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wad du'at wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin. 'Ala Allah tawakkalna ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.